wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Pada hari ini 9 Oktober 2025, bahagian perancangan rel sedang mengadakan pemeriksaan cermat akhir di Stesen 9 iaitu Stesen Kerjaya bagi LRT laluan Shah Alam. Pemeriksaan cermat akhir yang dijalankan pada hari ini adalah meliputi skop pemeriksaan infra dan pemeriksaan sistem, yang mana bagi infra kami akan memeriksa tahap penyiapan pembinaan stesen berada di dalam keadaan baik dan sempurna. Manakala skop pemeriksaan sistem pula, kami akan memeriksa dan memastikan semua komponen, panel serta sistem-sistem di dalam bangunan termasuk sistem M&E, sistem komunikasi, sistem radio dan lain-lain yang berkaitan adalah berfungsi di tahap optimum serta bersedia untuk beroperasi. Segala penemuan sepanjang PCA di stesen ini akan dilaporkan segera kepada pihak projek untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan. Pihak APAD akan memastikan semua isu yang timbul diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembukaan. Pemeriksaan cermat akhir ini akan diteruskan sehingga kesemua stesen selesai melaksanakan PCA oleh bahagian perancangan rel. Sekian, terima kasih.